Semua itulah. Brake kosong, nak kena flashing juga lah. Kena buka. Okay, geng. Nak share satu benda, geng. Andai kata lah kalau korang nak bleeding apa, brake disc depan ke belakang ke benda ni patah kan, macam ni tadi aku dah bleeding. Tadi kosong, so aku dah bleeding. Masa aku nak buka ni patah. Nasib baik dia belum longgar tau, dia masih ketat, dia patah macam tu lah. So cara dia macam ni tau, kita boleh juga flashing buka yang ni je, tak ada masalah pun, sama je function dia. Yang penting minyak dalam hose ni keluar, kita pump, lepas tu kita buka, tutup, minyak keluar, tutup, pump, kita buka, dia mengalir, lepas tu tutup. Ulang lah sampai kita rasa brake dah ada tu, dah cukup. Jadi cukup lah ni. So pump buka, lepas tu tutup, lepas tu terus tutup lah. Maknanya kita dah rasa dia dah ada tu. Selepas kita buka tu, dia akan kosong kejap. Lepas tu masa kita dah tutup ketat, nanti kita pump, dia dah okey lah. Cara dia dengan buka ni je, geng. Kalau ni patah emergency lah macam ni kan. Macam aku ni pun memang dah, kaliper brake ni pun memang dah barai ni, nampak ni, getah dah habis, ni pun patah. So emergency nak pakai juga, so kita boleh buka ni. Ok, geng, selamat mencuba. Alhamdulillah brake pun dah okey. Cukup beratnya. Okey, alright, nak bawa pun tak ada masalah. Walaupun kita nak pakai dulu pun tak ada masalah ni. Alright.